dah hebat video editing. Kan macam risau. Drop tepi kan ada. Korang nak tips dari Amin lagi? Follow Aiman Cloudwork sekarang. Assalamualaikum and welcome to the first ever Borak-Borak Intern bersama saya sendiri Syakir Zufairi. And hari ni kita ada special guest tau, yang dah Alhamdulillah dah 2 bulan dah dekat sini. Okay, kita ada Hilmi. Hai guys, selamat menerima saya guys. Right. Okay, ngam Hilmi. So tak apa ke ni kacau sekejap ni? Tak apa, saya punya task hari ni dah selesai dah. Tak selesai weh. Hari ni mesti intern perform ni, InsyaAllah. Okay. So right, Hilmi, ni sebenarnya session pertama kita lah. Kita buat borak-borak intern ni. Kita nak lebih mengenali lah intern-intern ni. Pasal sebenarnya intern-intern yang dekat Aiman ni semua hebat-hebat. Yang awak ada buat macam-macam sistem ini, macam-macam sistem kan. Sebelum tu boleh tak kongsikan sikit Hilmi ni berasal dari mana, apa background Hilmi kan? Okay. Okay, saya perkenalkan diri saya. Nama penuh saya Muhammad Hilmi Zudim Ishak. Okay, saya ni lahir klinik kesihatan Maran, membesar dekat Maran. Sampai sekarang saya stay Maran. Ish, orang asli Pahang lah ni? Ya, memang orang asli Pahang. Mak saya orang Maran, ayah saya pun orang Maran. Ui, kena. Kalau abang sesat kat Maran ke, boleh call lah. Boleh call. Alright. Kena tahan polis, sebut nama saya lepas. Okay, cantik. Lepas tu saya study mana dulu? Dulu kita mulakan dengan sekolah menengah dulu abang. Sekolah rendah dulu abang. Okay. Sekolah rendah saya sekolah dengan mak saya, SK Sentosa, Maran Pahang. Okay. Sekolah dengan mak macam mana tu? Mak saya dia cikgu lah? Mak saya cikgu. Oh, okay. Cikgu bahasa Melayu tahun 1. Oh, okay. So siapa yang tak pandai membaca boleh roro saya. Je lah. Okay, cantik. Lepas tu kita pergi sekolah menengah pula bang. Sekolah menengah ni saya awal-awal saya sekolah dekat dengan rumah saya 2 km, SMK Seri Jengka, Kluster Kecemerlangan. Weh, nak mention juga kena bang. Okay. Lepas tu saya dapat tawaran untuk masuk SBP, Semak Bentong, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong. Pasal tu lah kau hari ni kau kat sini. Nampak semua SBP nampak mesti datang kat BP nya ujung. Betul. Okay. Lepas tu habis tu saya terus mohon matrikulasi. Masuk matrikulasi Selangor, Banting. Matrik ambil apa, modul yang komputer tu lah? Yes, modul 3, komputer, biologi. Meaning awak daripada habis sekolah tu dah boleh programming sikit-sikit lah. Yes, ada basic lah untuk tu. Okay, baik. Lepas tu terus ke degree pengkomputeran net-centric. Wish, net-centric? Yes. Apa benda tu? Net-centric ni di mana dia adalah network centralized. Okay. Contoh kalau course lain dia belajar buat web, tapi dia tak boleh nak hosting yang benda tu. So orang lain tak boleh guna. Dia boleh run dekat dia punya laptop je. Tapi kita orang sentuh semua. Contoh course ni belajar untuk web je, course ni belajar untuk networking je. Tapi kita orang touch semua field. Meaning net-centric ni semua boleh lah. Kira net-centric bagi saya power lah sebenarnya bang. Dia macam jack of all trade lah. Sikit lah Yes. Okay. So Amy lepas habis matrik, masuk degree net-centric, ada plan lagi tak nak sambung master ke apa ke? Setakat ni saya belum berminat lagi lah untuk jadi lecturer ke, untuk master ke. Hati saya belum terbuka lagi. Belum terbuka lagi. Cukup lah degree ni buat masa sekarang. Cukup dahulu sekarang. Okay, so Amy, so far awak dah 2 bulan kat sini Amy. Boleh tak yakinkan saya, saya tak ada energi sangat ni hari ni. Boleh tak yakinkan saya apa Hilmi dah buat 2 bulan ni? Boleh tak kongsi sikit kat orang? Betapa daripada awak datang sini, sebelum datang sini pernah intern mana tak? Tak pernah lagi. Ni tak first pernah. Time saya intern. First time intern? Yes. Saya nak tahu apa yang awak belajar kat sini? Apa yang hasil awak 2 bulan kat sini? Sebelum tu saya nak cerita sikit lah. Pengalaman intern sikit lah. Okay. Dulu sebenarnya saya takut nak mulakan intern ni. Takut dengan suasana dia lah sebenarnya. Okay. Tapi bila dah masuk tim ni, semua kacip. Semua masuk air. Okay. Senang nak deal. Senang nak blend in. Okay. Senang nak. Kawan-kawan senang semua. So far kawan-kawan tu yang masuk air tu, dia orang boleh buat kerja ke tak? Ke dia orang boleh. Dia orang bukan masuk air je. Dia orang boleh buat kerja sekali abang. Lah. Boleh. Okay.
apa yang saya dah buat dalam selama 2 bulan ni. Sebelum tu saya nak tanya abang lah abang. Okay. Dulu waktu abang pun latar belakang pun ada sains komputer kan. Okay, betul. So mesti abang ada buat web app ke, mobile ke. Saya nak tanya, abang pernah ambil job ke, kerja ke melalui Fiverr? Fiverr tu saya dah pakai dekat 6 tahun dah. 6 tahun bang? 6 tahun. Okay. Beli, saya jadi seller, saya jadi buyer. Dah berapa banyak angka lah daripada situ kan. Okay, saya nak share satu fakta menarik ni bang. Okay. Saya rasa abang tak tahu. Abang tahu tak yang sebenarnya Fiverr ni, dia asal dia daripada Israel? Ui. Serius lah? Iya. Check balik. Check sekarang. Ni, check betul lah daripada Abang Israel. tak percaya abang Google. Wish. Meaning selama ni aku support Israel lah ni. Dalam tak langsung abang support lagi. Kau jangan buat aku rasa bersalah, Ilmi. Tak bang, benda yang kita tak tahu dah terlepas, tak apa bang. Aduh. Lain kita dah tahu, kita buat lagi bang. Okay, tak apa. Apa yang kau boleh buat ni apa, kira Israel apa yang kau boleh bantu? Aku dah buat silap ni. Okay, so sekarang Fiverr ni tempat untuk freelance kan, untuk kita cari job semua kan. So sekarang saya ambil inisiatif untuk tapi jap sebelum kita go lagi dalam aku rasa ramai lagi yang tak tahu Fiverr ni apa. Boleh tak Ilmi cerita sikit kat diorang. Okay. Fiverr ni apa? Fiverr ni dia satu platform untuk siapa-siapa yang ada kemahiran. Banyak Fiverr ni luas lah. Contoh dia Macam freelance kan? Macam freelance. Kita boleh buat contoh dia power dalam content creation. Okay, dalam tu dia boleh promote dia punya service dia. So orang yang contoh ada company tu, dia nak buat content untuk dia punya social media ke apa. So orang yang pandai buat tu, dia boleh promote diri dia untuk ambil job buat content untuk company tu. Ya, meaning Fiverr ni siapa yang ada bakat, dia boleh join platform tu, dia boleh senang dapat kerja lah. Yes, kan? betul bang. Okay. Tapi tu lah, aku dulu pun jujur saya join Fiverr setahun boleh buat 5-6 angka juga pasal amount dalam USD. Betul. Dan yalah, tapi cuma problem dia USD lah, harga kan. Sebagai seller best lah kan. Minggu ni tiba-tiba tengok ada 5-6 order masuk sehari kan. Memang puas hati. Tapi bila kau bagi tahu Israel, aduh. Tak apa bang, benda yang dah terlepas ni tak apa, dimaafkan. Okay. Lainlah kita dah tahu tapi kita buat lagi. Okay, so dengan Fiverr ni apa teknologi yang kau buat ni? Okay, saya waktu saya intern ni, saya dapat inisiatif untuk buat satu local platform. Tak ada sama, dia macam Fiverr tapi dia local. So kita dah tak support Israel lah. Kau biar betul. Betul bang. Kau intern ke? Kau berlakon jadi intern ni? Tak ada bang, saya intern lagi bang. Habis app tu macam mana? Kau tahu tak Fiverr ni $1 billion company? Tahu bang, tapi kita cuba compete bang. Habis boleh. App dia macam mana, dah siap belum? App dia InsyaAllah 1 hari bulan akan meluncur. 1 hari bulan bila? November? 1 hari bulan November akan meluncur dekat Play Store dan juga App Store. Ui, gila lah. 1 Oktober Saya cek balik 1 Oktober. Okay, cantik. Okay, so cerita sikit job tepi ni, dia ada apa lagi? Freelance. Ada tak budak-budak yang dah buat duit dalam tu? Untuk early access, kita dah bagi early access. So ramai yang early access kita tu, ramai yang komen benda ni boleh pergi jauh. Diorang dah sangkut order tak? Dah sangkut order? Ada yang dah sangkut order bang. Gila lah. So aku nak register lah, macam mana? boleh bang. Abang kena tunggu lah bang. Kau abang nak early access tak bang? Aku bos takkan aku tunggu lah. Abang bang, kita tunggu siap 100% lah. Okay, so cerita lagi. Apa lagi Mi? Job tepi apa yang cabaran masa kau buat app ni? Apa yang masalah kau hadap? Tapi aku suka semangat kau nak Israel punya produk kau nak beat dia kan. Memang aku support lah. So cabaran dia banyak kat bang sebenarnya yang nak cerita. Cabaran antara dia kita nak market dengan benda ni bang. Kita nak pasal ada dua kan, buyer ada seller kan. Kau nak kena balance kan antara dua kan. Satu lagi kita punya pesaing pun Fiverr, benda yang dia dah bertapak lama. Kita pula local punya produk baru nak keluar. Tapi aku pun jujur saya tak pernah dengar lagi ada app freelancing kat Malaysia ni. Jadi kita tunggu job tepi ni keluar. Kalau seller dah boleh register tak? Seller yang ada early access je bang. Macam mana dapat early access tu? Apa nak dapat early access?
apa kita bincang tepi bang. Kita bincang tepi. Okay. Alright. So lagi Mi, selain tu boleh tak cerita sikit dalam job tepi ni kan, apa lagi features yang ada selain macam contoh saya pandai buat website kan. Ini saya boleh buka app tu, register, masukkan website saya, masukkan servis saya pandai buat website apa semua. Dan saya kena run ads ke apa-apa tak untuk dapatkan klien ke sistem tu carikan klien? Sistem tu cari yang kita klien. Kita just upload kita punya hasil kerja, contoh hasil kerja kita. Macam marketplace lah. Yes. Lagi satu, dia bukan ada freelance job dia macam ada online course, coaching. Contoh abang minat mancing tak bang? Mancing minat ah, minat kaki. So mancing ni luas kan bang? Betul. Abang biasa mancing apa? Aku selalu suka casting lah. Casting bang. Casting haruan. Okay, ada orang reti casting, ada orang bottom, mancing udang kan. Betul. So kat sini abang boleh buat online coaching untuk orang yang baru nak belajar casting. Meaning siapa yang nak belajar mancing aku boleh masukkan video-video aku buat set up joran apa semua. Aku boleh upload, bang. Lepas tu orang boleh beli. Boleh. Ish. Boleh join online coaching bang. Tapi video tu upload ke bayar? Upload kalau kita register untuk seller tak payah bang. Free. Wish. Okay lah, memang kena register cepat nanti kau register aku Okay. So contoh sekarang contoh kalau abang mesti ada TikTok kan. Kalau buka pasal mancing, mostly sekarang memang famous casting. Kolam ke. Sekarang tengah famous kolam air masin lah. Saya pun minat mancing tak. Okay. So dekat situ, dekat kolam air masin tu, mostly orang pakai casting sekarang. Guna soft plastik. Guna gewang lah, okay. Okay, kat situ abang boleh share bang teknik dia nak main SP tu macam mana. Oh, boleh upload course ini chapter 1. Yes. Okay, nak set up joran. Chapter 2 nak buat perambut apa betul. Okay, buat menarik ikatan semua. Habis kalau aku pandai masak, boleh tak? Abang boleh buat konten masak bang. Pasal aku nampak macam ni, deep inside aku lagi suka masak. Boleh Aku boleh, nak keluarkan resepi semua boleh tak? Boleh percaya abang suka masak boleh bang. Kau tengok nanti kat Instagram aku ada topi. Okay, so kalau abang boleh masak, abang boleh share cara nak masak ni ke. Contoh abang nak masak udang galah, masak Masak lomak kan. Abang setting bahan semua, abang record video. Tu abang boleh post, upload dekat ni. Tapi kau pasti lah aku tak payah buat apa-apa ads. Aku just market je, InsyaAllah dia orang beli lah. InsyaAllah bang. Tak payah abang, tak payah keluar duit lebih. Tak payah bang. Menarik lah benda ni. Okay lah, aku rasa aku dah tahu banyak lah. Aku memang berminat gila dengan job tepi ni. Ada lagi tak kata-kata terakhir lah, kalau kat sana kan, yang mana yang saya tengok job tepi ni sesuai untuk yang nak cari extra income lah kan. Nak kata nama app dia job tepi, nak cari side income kan. Habis yang kerja 9 to 5 ni pun boleh dapat extra income tak lah? Boleh. Okay, sekarang kalau kita tengok abang, realiti sekarang keras lah kat bang. Betul. Kos semua pengsan. Nak mengarat gaji tak larat. So yang 9 to 5 sesuai sangat bang. Kalau dia orang nak tambah duit dia orang, kalau dia orang contoh kalau dia orang selesa sangat hidup macam gitu kan, penat lah, tak sesuai lah dengan gaji yang dia dapat dengan kos hidup dia orang. So sesuai sangat lah untuk 9 to 5 punya person join job tepi. Tu lah macam actually macam bagi aku pun kan, last time when aku join Fiverr ni bagi capacity untuk aku fokus operation je. Meaning aku dah tak payah nak fikir cari job platform ni carikan job untuk aku lah. Tapi yang peningnya diorang ni ambil commission fee tinggi sangat and harga dia dalam USD. So kalau macam solution awak ni, yalah, harga lagi murah kan. Saya rasa banyak akan bantu orang lah. Pasal kalau kita tengok makcik-makcik ni, diorang bukan tak ada produk, diorang ada produk yang bagus, cuma dia tak ada platform untuk pasarkan tu kan. Untuk pasarkan. Satu lagi, contoh saya ada talent, saya ada bakat, bakat buat content, bakat buat sistem. Cuma dekat Malaysia kita tak ada platform untuk tunjuk ni bakat aku. Korang tengok bakat aku kat sini. Tak ada. So dengan ni apa aku nampak, sistem kau boleh selesai masalah ni. Siapa founder-founder kan luar sana yang pening kepala nak cari
content creator, nak buat sistem tak jumpa, nak buat landing page tak jumpa orang yang boleh buat website. Dan job tepi lah aku nampak paling sesuai kan. Okay, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir saya harap semua student saya nak tegaskan student yang fresh grad semua, peluang pekerjaan. Contoh korang dah habis dah habis study, tak semestinya senang untuk korang rebut peluang pekerjaan tu sekarang. So sementara korang masih tunggu interview ke apa semua, grab peluang dekat job tepi ni. Sambil-sambil tu boleh buat income kan? Ya, korang boleh buat income. So contoh kalau korang baru dapat orang panggil apa? Baru dapat job. Dapat job yang ni, yang hakiki korang. At least korang bila korang dah merantau tu, korang dah ada duit poket sendiri. So korang tak sesak nanti. Korang nak cedok Grab ke apa, dah tak sesak sangat, dah tak payah fikir sangat. Korang ada job tepi sekarang. Tapi nak tanya tak, habis tu kalau contoh saya advertise hari ni, aku advertise, lepas tu ada orang order dengan aku hari ni. Yes. Bila aku dapat duit tu? Dapat duit selesai je kita punya, contoh dekat korang punya advertise tu, korang ada cakap package tu siap dalam berapa hari. Okay, siap je boleh claim. Contoh ada revision sekali. Okay, dah revision sekali, lepas tu customer tu dah habis revision tu, customer tu terus kena bayar kita. Wish, lepas customer bayar, kita terus duit masuk kita lah. So tak ada delay lah. Wish, mantap lah. Memang menarik lah sistem ni. Fiverr dulu aku tunggu 2-3 minggu tau. Nak masuk PayPal lagi, kena lagi conversion rate apa bagai kan. Okay, so alright. Alhamdulillah, aku rasa bagus. Intern kau ni aku rasa 2 bulan ni sangat efektif kan. Apa yang Hilmi rasa Hilmi belajar yang paling penting lah 2 bulan ni, apa Hilmi rasa yang skill tu yang you yakin lepas ni kalau nak buat job tepi, apa job tepi yang ingat Hilmi, ingat job tepi apa? Buat video ke, buat sistem ke apa? Hilmi ingat apa? Gig apa? Ingat Hilmi, ingat job tepi. Tak boleh Hilmi. Kau apa? Kau buat sistem ke? Kau buat konten? Kau nak buat job tepi apa? Takkan kau nak buat semua? Saya akan jadi coach memancing orang semua. Coach memancing? Yes. Okay, kau bagi sikit kat dia orang macam ni nak beli course kau nanti. Okay, nanti 1 Oktober job tepi meluncur, terus grab saya punya coaching, online coaching. Nak search memancing. apa? Nak search Hilmi Kaki Casting. Yes, okay. Alright. So alhamdulillah, saya rasa itu saja untuk episod pertama kita hari ni. And alhamdulillah episod kali ni sangat smooth. Okay, jangan lupa follow channel ni rapat-rapat. Kita ada banyak lagi intern, banyak lagi projek yang akan datang. Ramai lagi Hilmi yang kita nak kongsi kan. Ramai. Dan bilik saya ada 5. Wish, kat luar lagi banyak ni benda nak kongsi ni. Okay, so apa lagi? Cakap dengan dia orang suruh follow lah cepat. Okay guys, jangan lupa follow Ketuk Intern untuk update seterusnya. Zas. Zas. Okay.